Nampak curve. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku ada dapat daripada brand Aeolon watch curve smart, antara smartwatch yang paling grand lah yang pernah aku dapat untuk di review. Nice. So specialnya, kau tengok perkataan dia, curve apa, tanpa dengan masa kita buat dia. Ni aku dapat black apps. Kau kena scan di sini macam biasa lah. Nama apps dia adalah Aeolon. Ini smartwatch dia. Okay, waterproof ada, berat dia 45.2. Ni A Tengok tak, dia boleh lawan tak aku punya. Oh, packaging dia sangat-sangat A. Saya rasa produk manual, boleh baca, jangan buang. Hari ni aku nak review apa yang kau orang akan dapat macam biasa. Mostly untuk China punya brand dah akan charger sama macam ni lah. So belakang dia kita tengok lagi. App dia getah, lebih kurang Apple Watch jugalah. Ni dia punya brand. Ni jam dia guys. Wow. Jom kita buka. So sebelum tu aku pun dapat stripe tambahan. So juice it up to 100% before use. So mostly belakang pun. Nice. Dengan nampak curve ringan lah. Dan yang ni kabin charger dia. Terus kat sini ada lubang ni kan, lekat magnet. Try pasang dia punya tali dulu. Kenapa tak pasang tali dia? Selalu kau pergi jam kan, so tak payah. Ni kau pasang sendiri je. Semudah ABC ke tak? Dah siap. Sama juga. Tengok lubang, tarik sikit kan. Dah siap. Nice lah weh. So sekarang ni ada 3 jenis jam dan aku dah tahu semua setiap jam ni. So based on review aku, berpengalaman review berbagai jenis jam. Setiap jam ni ada keistimewaan dia sendiri.